yang ingin dihilangkan di dalam buku-buku sejarah dan dasar sejarah dunia ialah kemunculan nabi-nabi. Saya berfikir sendirian, sebelum Mesopotamia itu apa? Rupa-rupanya sejarah yang telah diguna pakai di universiti, di sekolah, di dalam buku teks dan mana-mana buku adalah sejarah sesudah banjir besar Nabi Nuh AS. Rupanya kita hanya tahu sejarah Mesopotamia, kemudian sejarah Mesir, kemudian lembah Indus, pergi ke China, kemudian masuk ke Greek, kemudian pergi ke Meksiko, Aztec, Maya dan seterusnya, masuk kepada Roman. Rupanya di situ ia sudah disusun. Sejarah kita sudah disusun oleh satu kumpulan, satu grup yang kita tidak tahu siapa, tetapi ada orang yang menyusun sejarah itu supaya sesuatu yang benar itu tidak muncul. Okey. Di dalam susunan itu, sejarah daripada Mesopotamia ke Nabi Muhammad SAW sehinggalah ke zaman Sriwijaya, Melaka, Kedah Tua itu, ada benda-benda yang cuba dihilangkan dari sudut timeline-nya. Antara yang ingin dihilangkan di dalam buku-buku sejarah dan dasar sejarah dunia ialah kemunculan nabi-nabi. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, wujudnya alam ini adalah wujudnya dengan kehadiran para anbiya. Tanpa kewujudan mereka, tidak wujud alam ini. Kenapa? Kerana tujuan wujudnya alam ini adalah untuk menyembah Tuhan yang satu, Rabbul Jalil. As-salam fi amani shaykhana Allahu Rabbi ruham Rabbi ruhina ya Rabbana.